Berat. Berat dah bau. Dia naik berapa gila. Sekejap, sorry lambat. Baru sampai. Cewek bayu beli. Ya. Ya, main lah sini ya. Tapi tengah jam ya. Tak pakai ini lah. Panas sekejap. Tak bawa tripod ni ya. Cik Wan malam nak bawa tripod. Okey. Ha. Akil. Aduh. Ini dia ni je. Ni abang lawan adik-adik hari ni. Abang lawan adik-adik. Dia budak dek ke sekarang? Tapi kita nak cegah dah ni. Kirap. Haziq, Hana kiper Haziq. Kid AI dan seronoklah dia jumpa kawan-kawan lama. Corner. Coach Fizi pun ada dalam tu ha. Hajur. Zul. Ya, coach tunjuk aksi. Ish. Apa tangan pergi ibo. Memang. Dia ada ujukan tapi tak tukar kat situ. Adik dia kacau lah. Okey. Terus Fizi kat situ nampak. Cepat lagi sekali Akil. Iman. Haris dengan Kes. Adam. Coach Fizi pun layan. Tu dia. Macam tak nak bagi orang dah. Kita marah. Tu dia. Kita nak bagi orang je. Kejar. Laju Ustaz Adam. Bukan basketball game. Football game. Apalah AI ni. Ni football bukan basketball. Boom. Siapa tu?
Tu dia lajunya. Azik di mana Azik? Azik keeper. Cepat minum air lagi. Dah, you tak apa. Corner. Siapa ambil tu? Baru masuk. Go, sekejap kita sambung. Second half ni. Tapi saya nampak macam saya nak komen tadi banyak. Dia orang jumpa kawan-kawan lama lah, Aidan. Okey, kiram bel. Main dah. Main je. Sakit. Nampak je. Gol tadi tak kira. Dia sejak half lain dia punya ni. Oh, Syamil tak habis gigit kuku. Siapa yang ikut? Tinggi atas. Nak main game film? Nak. Tak nak main game film kan? Payahlah. Kau sibuk ni. Ayah tahulah password. Nanti kau tu tak tahu. Man. Nah. Amal keluar lu, Mak. Bagi yang tak main dulu. Dia sebab 22 orang. Dia dah main tadi tak bayar. Kita dah kena beg keluar dulu. Semua dah rindu padang. Semua dah rindu padang. Dan, ada baju putih. Ada. Ambil saya ada. Ambil beg biru ada baju putih. Ada putih. Ha? Tukar baju ni lah. Baju. Amboi. Mana Syahir ada tak? Tak ni lagi. Kira apa? Tiga ke? Ni U16. Adik, ambil kursi je kat Ibrik. No, kursi kat belakang tu. Penat adik nak berdiri. Satu orang ke? Aziz, asal kau main atas? Alah kau. Aziz. Nanti nampak tak ada function. Bawa balik. Apa lagi pun betul.
Ha? Amar keeper. Amar dia nak keeper. Ya lah. Bagi Buka. dah main keluar. Dah main keluar. Kalau main lagi baik double. Bayar 60. Mengong adik nak ni. Siapa bayar lebih Mana dik? Betul dah. Ni Kak, bang. di situ kan patah tak? Patah. Duduk lah sekejap. Tengok. Bismillah. Duduk. U16 versus dengan abang-abang. Lagi tukar dengan Sarip. Aidan, tukar dengan Aidan. Bear, mai sini lah Bear. Mai sini Bear. Apa Bear? Okay, Mika. Tu Mika jumpa Mika. Adik lawan abang ini. Aikal. Dam. Go. Speed Mbappe. Asyik tak ada motion. Ada motion. Adik lawan abang hari ni. Mika lawan Mika. Apa ni? Malu lah Aikal. Syahir dah balik. Syahir dalam bas. L demam ya. L. Semoga cepat sembuh. Syahir dalam bas. Bas lambat tadi. Dalam van. Sini dia ada dalam live ni. Sebab tadi dia suruh Cik Wan buat live. Kita tengok Abang Syamil pula. Ni Dex veteran ni. Tu Syamil. Bos 10. Tu Abang Syair tu. Mika. Banyak minum air L. Makan limau. Influenza dia. Aduh. Abang simple sangat Didan. Sini hujan payung. Ayah, di sini hujan payung. Apa Dan? Jauh lah payung tu nak ambil ke hujan. Baik sini. Siapa nak tu Amar? Tak bawa tripod. Malas nak ambil tripod. Tu Syamil. Go. Bulus. Darish ada. Ramai-ramai abang Darish ada ke tak ada? Siapa tanya ni? Darish tak ada. Oi. Kau buat kuda pula Syamil. Oh, asyik. Aku dah kakak dah. Berat dah weh. Pada boleh sampai kaki dia.
Alamak, kalau nak sebut nama penat ni. Tengoklah muka-muka biasa. Tu Aidan. Aidan baru masuk. Muka-muka biasa sini. Ada yang kenal, ada yang tak kenal. Arish. Mika ini lawang adik dia. Dari. Kau dah berani kasi orang. Tak ada berani nak kali. Takut abang ke? Dah macam abang tak nak gempuh adik ke? Hakim. Striker, come on striker. Game! Tak sempat lah nak komen balik dia orang ni. Laju sangat. Dia kena menang dengan MZ. Dia berapa game ni? Last game. Dia kena menang dengan MZ. Sebab MZ lebih mata pada dia sikit. Kalau dia menang, dia nombor 4. Semua laju. Hakim. Game! Aduh. Nak bagi nombor kau je lah. Dia dah apa pasti. Ayah. Macam dah turun. Payung. Macam dah turun. Ni nombor 10 ada 2 orang ni. 10 ada 2. Tembak je lah jatuh pun. Kim 10 ke? Sebab payung tu. Panas tak boleh. Manja. Panas? Ni duduk jauh tu kenapa? Bodoh. Panas dia. Tak panas live pun. Live tu. Si Syahir lah ni suruh live ni. Tu Syamil. Syamil. Go Syamil. Go Syamil. Tu Mika. Kami balik. Enon. Nanti. Belakang. Bulu. Bulu yang laju. Cross. Janganlah. Nanti lagi. Kena marah hari ni. Aduh. Aziz ni main atas pula Aziz. Buaikan ke? Ya. Adam. Apa dia pas ini kasar? Ya, mesti ni ya. Mana Syahir? Syahir kata nak join tadi live. Ambil lah, tolong. Kakak kan baik. Bukan basketball lah AI. Aduh, jap. Mengoh. Sorry lah tak pakai tripod. Malas. Mika lawan apa ni Aziz? Bagilah adik. Apa Izhar? Dia nak pergi kejar. Aidan. Dah putih gila. Okey, cepat.
Sabar je. Ada. Berat, berat. 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 Tidak. Dah keluar. Apalah dah. Apa? Asyik awak yang keluar. Atas sabun nasi kau tak? Benar pun kita sendiri awak. Dah lah Asyik. Sabun tu sini dekat ni. Saya ada baju hijau, baju hitam. Ha? Main kan orang? Dekat bawah sabun ni sini dekat vacuum. Cari ya. Cari ya. Cepatlah Zik. Keluarlah, keluar. Ada Mika Aziz dia lawan dengan Mika Hakimi dua-dua. Dua beradik dia lawan dia. Tu Mika Aziz. Tu dia. Mika tu abang dia. Tu abang dia tu. Hitam kuning tu ni. Mika, dua-dua Mika dia. Oi, apa hal ni? Ya Allah. Cepat. Ya, ni meh. Aziz dah pancit. Apa ni? Dia ada memang bunuh ni. Asal ni? Apa kau nak bola macam ni? Biar je lah. Saya dah berat nak bola. Saya nak main. Tu ada. Pom. Alamak. Dah bunyi hujan dah. Dah guru-guru. Nak tinggi ke nak? Nak rendah je lah. Mana tinggi. Dan, bawa terus Dan. Naiklah bulu. Macam rendah sangat. Bagi ada main wing. Alah striker. Alah striker. Abang-abang semua dah lama tak main ni katnya. Dah lemau. Berganti ke? Sekejap. Tukar. Kali tak dapat, sekali dapat. Itu pun memang dah tekan habis dah. Paling habis tu. Ya, Makan. Ai dah masak kat rumah. Tahan. Sambal sotong. Ada keropok tu, roti yang tak di lapar tu ada roti, ada keropok orang tu. Kau tu tak nak. Ibu malas nak berdiri. yang ni banyak pakai dulu lama. Oh, yang pakai dulu lama. Tapi yang sebenarnya buat. Dah cepat berdiri ke ni. Azan, Azan. Azan. Jangan. Sana ibu dekat sini. Jangan. Ini nak naik. Ni lah. Sekejap kita pakai tripod. Tak nampak lah Syair. Oops. Tak, tadi dia yang suruh buat live. Dia tunggu balik ke tak? Sumpah. Percaya Aida tak tunggu pun. Yelah tu. Aida tak ada kan? Bela nipu. Ada cak tu tadi. Macam masuk. Mana Syahir tadi sibuk suruh ibu buat live. Dia tak ada pula. Azan. Enggak azan enggak. Dia nak main wing aku tak nak main wing. Tarik kau main wing tarik. Ha? Ya tak lari ya tak lari. Dah. Kau wing dah. Bagi tarik ni. Tinggal kampung. Run lu paling laju. Dia kau ni.
Terakhir lama sikit. Berapa banyak kita? Kenapa macam nak gaduh ni? Gimana Pak? Orang kecot di tangan. Dia bakal beli tu dia main Peganti kalau. Peganti yang bangun. Tengok. Peganti kalau. Nak orang kata aku mungkin. Boleh. Ha. Ya. Tak kira aku mungkin. Tengok aku main. Bola. Tengok bola. Dia pegang. Tu ini kata aku pegang. Macam antara geraman yang tak ada budak air. Kita macam budak-budak. Nampak pun Syair dalam ni. Tidur. Tidur lah tu. Lengan ni nak duduk. Nak duduk. Kena berdiri dah jawab dia. Kalau sikit. Itu Syair. Apalah Syair? Ada tak? Turun. Balik ni. Syair yang akan tidur. Sekejap. Tu lah tu. Apa? Cuba rekod lah. TikTok. TikTok lah tengah kau tu golek Saya nak ambil kat video-video. Syair ni, Syair minta live. Dia on the way balik. Dia daripada Perak? Balik ke Perak? Oh, balik Perak. Oh ya, silakan masuk. Haji ah. Kau orang penatnya. Balik yang lah. Orang datang lama sikit tu, orang ada sebab pun. Liman, ini boleh? Ya, dah tu memang kata nak rembat dia. Betul. Sekarang asal ni, Allah ni, tadi dia kat belakang tau. Syazwan duduk dendam. Adik ni kan dekat dengan adik. Kembang adik. Dia dah keluar. Dex ni abang-abang lawan adik-adik. Tobat. Weh, ramai gila. Korang serius tak ni? Keluar. Boleh seorang keluar kan? Cakap dong seorang keluar dari masuk. Kau main lagi lah Zarif. Hampir 3. Abang lah ni. Lebih seorang Rap. Oh. Dam ingat Dam, tak boleh buat gol Dam. Kenapa tak boleh buat gol, Dek? Dia pinjam suara kan? Dia pinjam suara adik. Ni suara Dam. La ilaha illallah. Sekejap. Apa? Dah ada pakai seluar dia. Mana? Adik. Kau putih. Nampak ada naik putih tu? Luar track tu. Tu. Strawberry tu. Macam-macam lah kanak-kanak. Ada main bola pakai strawberry. Tak, dia tak buat suara sebab dia daripada luar. Bukan daripada rumah. Nah, senang Main sikit. kau pakai apa ni? So dia Kalau pening dah. Nah. tak sebab dia longgar. Tengok dia lipat berapa kali. Kau simpul tepi ke? Luar ada. Ingatkan prospek. Kejar. Ah, Alah. Kenapa ni tengok longgar je. Tak tidur diam je. Alah.
habis dah. Sekejap benar. Tahulah dia orang ni. Tu nak mobil tadi. Dip. Adip. Susun Dip yang second half-nya. Mana air kopi tu dia? Ada. Apa benda main pakai suara lagi? Ada sopan. Dah, tak buat suara. Tak ingat balik awal, mak balik lambat. Pakai je lah apa yang ada. Tak, saya dah buat. Tadi saya tak sampai hati saya nak biarkan awak kalahkan saya. Okey, lama. Syair sampai mana dah? Syair. Atau strategi game yang ketiga. Tu coach Fizi. Diwan. Ni siapa dia, Wan? Kau pakai jaket dia. Damian. Ha? Damien. Pakai jaket dia. Dia tak bawa, dia tak nak pergi Perak. Ai tadi main mi kan? Ai tadi. Ke kau main? Oh, bapak dia. Adik abang ni. Ref. Ni bawa tadi. Alam ref. Saya dah tebal. Dekat dengan sahabat benar. Bukan. Kenapa? Wan dekat sini kenapa? Balik ah. Tak mancing di atas ni. Bukan main pun. Main game. Baik rumah. Motor siapa? Bukan macam orang pakai suaku. Ini berapa game main? Berapa hal? 4. Bukan, jangan. Jangan takkan hantu. Alah, lam. Apa tu tu? Sana tu. Hari pertama dia tak ada. Apa? Coach Malok? Mana? Anak dia. Yang keras tu? Ada? Ada? Nak main coach ya? Dia dah dapat dia. Afan. Dia Mika Haziq, awak Mika Hakimi. Sini dia rumah lah. Saya ingat ni. Nak jadi urang lah. Oi, bila masa dia tukar baju Coach Fizi tu? Dia pakai kasut sama. Ya Allah. Lah, dia size yang gitu. Tadi dia pakai baju putih, dia pakai hitam lah. Mika. Go Mika. Tu dua beradik. Dua beradik tembung dah. Ambil ke? Dua orang banyak kita punya. Jangan lagi dia. Dapat mana bagus. Tak apa, biasa je. Kalau hujan, Saya pakai tadi.
Tahulah. Terabur dah ni. Apa jadi keeper tu? Aritek. Zarif. Kalau trader dah tambah. Masuk je lah. Dua beradik. Oh. Jangan buli adik. Jangan buli adik. Dua beradik. Ha? Masuk je Aziz. Ha? Apa? Ni baju. Oh ya. Ni cuma 3, yang ni kena kat dalam satu. Kona. Go. Aduh. Ha. Cik Wan pun tak ingat nama lah. Budak-budak ni lama tak jumpa. Arish. Ambil je Aziz. Kau dah kena dera ada anak-anak. Kan dah kata kena arah adik anak. Turun 20 gram. Aduh. Coach Fizi. Dia jaga tepi tu je. Aduh. Bulu. Wah, bulu. Pagi ni. Lurus lagi. Darwish ke tu? Mabab je. Aduh. Adik, tolong. Tolong. Adik, tolong. Hujan. No, makanan. Pulai dah. Ya. Jan.
Saya dah berhenti dah, keluar balik. Keluar balik dah. Hujan. Dia orang masalahnya lagi. Tepi. Orangnya belah lah. Asal ni. Kita orang bakar. U16 dia lawan dengan abang-abang sini dia. Sini dia. Abang-abang sini buat comeback. Saja je diorang ni nak main dengan abang-abang. Abang-abang lawan adik-adik je. Dex rombak. Ni jumpa abang-abang di sini balik dia. Ya Allah, si Akil. Simple benar. Akil. Hujan kat sini. Lepas. Dia memang sebab pisah makan je. Setiap kali dia nak kopi, setiap kali setiap tahu. Hai, Amal. Akil. Hujan. Coach Fizi pun layan. Tu dia. Saya tak ada jawab tapi Coach Fizi lawan anak-anak. saya nanti seorang pasal seorang tu pilih sikit mana. Tak dia pilih budak untuk perempuan yang dia malam. Kerja tak ada suara ada orang. Bukan saya okey je. Yang ada yang nak jadi HK tu kesian lah. Marwan tak balik minggu ni Marwan. Jadi banyak yang macam tak kisah pun dia nak pergi. Akil. Ada yang macam Jadi lebih-lebih Offside. dia buat kita orang ni macam dia orang dia rasa masih siap lock kan tu juga nak kasi kita nak tengok macam beri ke murah masa ni jual lapau nak saya yes lapau nanti masa tak sempat siap pun esok pagi Yang mengikut bola pun penat nampak orang sambung buat sebab sini
Pasu kan? Orang nak bagi kita habis. Zik main atas hari ni. Dia tak main keeper. Kemas atau semua kemas? Tak Adam. Tak Adam. Cantik pun Adam. Semua jaga pasal gambar. Tak boleh 2-1 tapi. Betul. Untuk sama cabang ulalang. Semua jaga baru. Sekejap je. Saya ikut aku. Saya ada orang macam itu. Saya cakap semua dah beri macam kita. Semua tak boleh. Itu mesti tahu aku. Aish Damin. Kerja. Aku begitu semua benda. Kan dia dapat dengan dia kan. Beritahu aku semua jadi. Siapa yang tak tahu aku ni? Kalau kita amal macam ni. Senang saja kita cakap tadi. Pencingan satu macam dia ada sapu Nangis. Mata merah nangis. rasa ni ni lah. Rasa dia dah stres. Tak ada suara dia orang main. Adam. Tak ada. Merah merah. Awal benar offside. Ada lawan benar offside. Tak bro, kita kira macam nak tendang. Aziz ni kan tadi dah. Drama je tau. Apa? Tak kena sangat. Lagi sekali. Abang-abang. Kau cabut dengan nombor. Last half. Dia orang selalu main cepat. Wait. Bul. Mana kopok tu? Kopok tu. Nah, Dek, wait. Lagi satu.
Coach Fizi ni dia tukar baju. Kejap hitam, kejap putih. Dia hitam, kejap putih. Putih pula tu. Tengok tu kat situ pula. Itu. Kat mana dah? Tukar baju pula dia. Relax. Tak lah berapa dah. 16 tak ada gol pun. Sini dah start dulu. Sampai mana dah? Sampai mana dah? Last half. Atas nama. Baik. Azik. Halo. Tadi bukan duduk kat sini ke? Bukan masuk sini. Dah sampai mana nak hujan? Abang nanti jangan lupa sambal sotong dan sambal pagi. Sambal sotong tadi dengan ikan lauk. Jangan lupa pula. Dan jangan tinggal barang lagi. Dia nak start. Join live jom. Bye. Best semua benda 16 dah kena ketuk dah ni si. Buat apa lah. Fizi ni sekejap tukar baju putih, sekejap hitam. Tengok tu. Tadi dia pakai baju hitam, dia baju putih pula. Aidan pun ada. Tu Aidan. Dah ni dah grup. Harap ni tak kilat lah ni. Grup tu. Awalnya dah ni, dah apa dah. Dah offside. Salah defender naik tinggi. Siapa yang pakai baju deck ni? Harapnya sempatlah habis game sebelum kilat datang. Itu Syamil. Acong lah setting Acong. Syamil. Hakim nombor 10 dua orang. Acong keluar Acong. Syahir tak ada. Syahir dalam bas. Dalam van. On the way balik Ipoh. On the way balik AK. Sini Syamil main. Oh, kena lagi belum. Acong. Siapa keeper Dan? Dan bola ibu tinggal je. Oh, Q. Q lah join.
Tadi L masuk. L masuk kejap. Ha, ni nak kilat. L masuk. Jadi L ada LMC. Influencer. Lah. Gol lagi dah. Tak boleh main dah ni, kilat. Kilat. Diorang dah stop. Kilat tadi kuat sangat. Tu tak tahu dah berapa kena. Tak ada nak habis lah. Kilat kuat kat sini. Malat. Inilah dia abang-abang junior. Senior lawan abang-abang junior. Oh, seronok jumpa abang-abang. Kita tengok diorang ambil gambar jatuh lawan-lawan saya. Ini dia abang-abang junior. Tu Syahir. Mana Syahir tu lah abang-abang buat. Oh, dia tak nak geng. Dia tak nak geng. Yang ni sana ni geng. Ni lah ada team Dex U16. U16 punya team. Lah. Ni kita panggil dia All Star. Sekejap, biar dia ambil gambar dulu. Inilah dia. U16 sekarang. Q tidur. Kenapa Q pakai tadi pun Q? Diorang tak boleh main habis bang. Sebabnya kilat kat sini. Biasalah sesi bergambar. Oh ya, pun tidur. Tak apalah. Nanti tengok live. Nanti ibu download lah. Ni versus. Ni abang-abang awak ni. Ni abang-abang awak. Nanti boleh ambil gambar screenshot bagi kat Toya. Sekejap. 18 lah. Saya tak tidur ke? Ni nak hujan. Nak hujan dah sini kilat. Dia orang tak dapat main. Bergabung pula. Ita. Allah lah lawan aku tu. Cepat. Oh, nak sampai dah ya? Yelah. Jangan lupa. Lauk ibu pesan. Dia masuk guna akaun Q. Ya. Syair dia masuk guna akaun Q. Oh, patutlah. Saya pakai dua kameraman tu. Grup lain-lain, bayar lain-lain. Ya. Tapi suruh aku bayar seorang. Hampir lah. Dua orang kan. Pasal dia katakan aku busy ni tak ni. Dia bayar diskaun ni. Dia bergabung. Bukan liga, ni Dex Gombak. Dia lawan senior lawan ni. U16 lawan U18. Sajalah Coach Fizia All Star. Ni dia orang jumpa abang-abang senior dia orang ni. Tiba-tiba ada piala pula. Itulah dia. Bila ni abang-abang yang hitam tu adalah tim senior lah. Oh, nak dia jumpa abang-abang senior. Abang senior jumpa junior. U16 jumpa U18. Saya duduk lah. Mama ambil gambar je. Kilat kat sini. Depannya mah sebelah tu tak apa mah. 1, 2, 3. Mana si Syamil? Tu, bawah. Kenapa muka masam macam tu?
Ustaz Misai bersepak. Ustaz Misai bersepak. Tu dia coach Fizi, coach dia orang. Syamil tu duduk sebelah ni sekali ni nak tak nampak. Ni Syamil. Ni Syamil. Tu Syamil. Nombor 10. Kat sini dah start kilat. Okeylah, video dah nak habis. Kita jumpa lagi nanti. Bye. Syahir nanti dah sampai call WhatsApp. Kita dah WhatsApp je. Okay, bye.